Salam. Oh, ini tempat sejarah Nabi tu. Kita nampak tempat-tempat dia tu. Kan? Memang 30 batu, 40 batu. Itu sejarah para Nabi. Okey, habis bab yang ketiga. Yang keempat, Masjid Aqsa. Kita nak kenal Masjid Aqsa tu sendiri. Masjid Aqsa ni luas, tuan-tuan sekalian, 36 ekar. Bab keempat, Masjid Aqsa. Kenali Masjid Aqsa. Saya sedang menyiapkan satu buku, 100 perkara kena tengok dekat dalam Masjid Aqsa. Bukan kota Jerusalem Masjid Aqsa. Apa benda kena tengok kat Masjid Aqsa? Dalam Masjid Aqsa tu apa benda? Masjid Aqsa ni dia 36 ekar. Dia ada 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah kubah kelabu dan kubah kuning tu. Kubah kuning tu sebahagian Masjid Aqsa, tuan-tuan sekalian. Yahudi memang saja bagi tahu kita, dia highlight gambar-gambar kubah kuning, kemudian dia kata, ni bukan Masjid Aqsa, ni bukan Masjid Aqsa. Kita pun percaya, oh ni bukan Masjid Aqsa. Supaya apa? Dia nak kita faham Masjid Aqsa yang kecil tu je. Biar diambil tanah-tanah Aqsa, kita tak sensitif. Tapi sebenarnya Al-Aqsa 36 ekar, 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Itu Masjid Aqsa. Masjid-masjid bawah tanah, yang pertama Masjid Marwani. Dekat situ dia ada kisah Siti Maryam. Yang Siti Maryam ni, kalau anda kata ayah angkat dia Nabi Zakaria nak bawa makanan, fawajada indah rizqa, dah ada makanan dah. Daripada mana datang makanan ni, malaikat hantar dari bilik Siti Maryam. Kan? Dekat Masjid Marwani, saya ringkas. Kemudian masjid bawah tanah yang kedua, masjid utama bawah tanah, sekarang itu ada tiang-tiang Nabi Sulaiman AS. Maknanya jin-jin yang bantu zaman Nabi Sulaiman bangunkan Masjid Aqsa, ada tiang dia. Masjid yang ketiga dia panggil Masjid Burak yang bawah tanah. Masjid Burak itu dia ada tempat Nabi tambat burak waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada zaman Utsmaniyah diletakkan satu gelang, simbol Nabi tambat burak. Bukan gelang itu yang Nabi tambat burak tapi sebagai simbol saja. Masjid Burak. Atas Masjid Aqsa ada 2 masjid, masjid utama satu, masjid kuning satu. Masjid kuning ini bawahnya ada batu tergantung. Legenda batu tergantung kan, yang kita orang Melayu kita sebut batu tergantung nak ikut Nabi Isra Mi'raj dan sebagainya. Dia tak nampak terapung-apung macam ni. Dia macam ni bentuk dia. Macam ni. Dalam ribuan ulama kita hanya bebelas orang saja yang menulis mengenai batu tu terapung-apung. Jadi apa pandangan ulama lain? Ulama lain kata ya, terapung-apung, tapi tak semua orang direzekikan tengok. Tak semua orang direzekikan, sebab dalam bebelas orang aja yang menulis mengenai batu tu terapung-apung. Tapi batu tu macam ni. Dekat dalam Masjid Kuning itu ada bekas rambut Nabi SAW. Dulu para sahabat bawa rambut Nabi ini letakkan, sebab Nabi pernah sebut datanglah kemari. Tapi rambut itu pada 1924 ketika 1917 ketika British tawan Masjid Aqsa, orang ambil rambut Nabi itu selamatkan, serahkan kepada khalifah dekat Turki. Khalifah tombang 1924, rambut Nabi itu sekarang berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Istanbul, Turki itu rambut Nabi itu asal daripada Masjid Aqsa itu. Rambut Nabi itu, atau ada bekas rambut Nabi. Okey, mengenal Masjid Aqsa lagi, apa yang ada Masjid Aqsa lagi? Antaranya ada penjara jin. Nama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman boleh perintah jin-jin yang melanggar undang-undang di penjaranya. Imam waktu kursuskan saya kata, Imam, ada lagi tak jin kat sini? Dia tarik tangan saya, dia kata, jangan tanya. Jangan tanya. Apa lagi ada Masjid Aqsa? Ada singgasana Nabi Sulaiman kat Masjid Aqsa, kursi Sulaiman. Yang Allah sebut dalam Quran, walaqad fatanna li Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anam. Jin pernah duduk menyamar Nabi Sulaiman. Kisahnya panjanglah. Nanti boleh tengok Quran, boleh tengok buku sirah. Dekat situ ada makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ada khilaf. Makam Nabi Sulaiman ada yang kata dekat Yaman. Yaman ni sebab dekat bersebelahan isterinya Balqis. Ada yang kata dekat Jerusalem, dekat Masjid Aqsa itu. Apa lagi kat Masjid Aqsa yang kita boleh tengok, tuan-tuan sekalian? Antara lain yang boleh kita tengok Masjid Aqsa adalah tiang-tiang lama zaman Rom dulu. Tu mana zaman dalam Masjid Aqsa tu. Orang Masjid Aqsa dia buat apa saja Masjid Aqsa, tak ada satu pun tanah Masjid Aqsa dibawa keluar dari Masjid Aqsa. Dilonggokkan Masjid Aqsa sebab Yahudi memang nak sangat tanah Masjid Aqsa tu. Yang orang Islam tak benar kan. Kalau dia renovate ke batu-batu semua tetap, tuan-tuan sekalian. Antara lain kita boleh tengok bintang 6. Bintang 6 ni orang Islam guna lama dah. Orang Yahudi baru guna dalam 100 tahun lebih. Star of David. Kalau kita tengok bendera Israel ada bintang 6, ada garis biru atas dan bawah. Apa maksud bintang 6 itu? Dia kata 6 ni adalah 6 negara yang kita nak tawan. 6 negara. Palestin, Jordan, Syria,
Mesir, Lubnan, sebahagian daripada Iraq. Sebab ini semua tanah-tanah Israel, kata dia. Kan? Yang tanah ini di antara dua buah sungai, antara sungai Nil di Mesir dan sungai Dajlah di Iraq. Lepas tu dia garis dua tu dan 6 bintang tu. Dan tuan-tuan sekalian, duit sposin Israel, duit sposin dia, yang budak-budak kecil pun boleh pegang duit sposin tu, ada tanah cita-cita dia tu. Yang 6 negara ni. Negara besar, Israel Raya tu ada. Didoktrinkan macam tu sekali, tuan-tuan sekalian. Kan? Itu maknanya bintang 6. Kita boleh tengok mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, mimbar yang saya sebut tadi kan, mimbar Syekh Nuruddin Az-Zanki, teknologi kayu. Sama macam teknik yang digunakan untuk membuat istana apa dekat Negeri Sembilan tu. Istana apa tu? Dekat Kuala Pilah tu, dekat Seri Menanti kan? Pakai pesak-pesak apa? Pakai tak ada pakai baku, tuan sekalian. 16,000 keping-kepingan kayu. Teknologinya hanya orang Nusantara aja ada. Orang Nusantara aja, tuan sekalian. Waktu kita tak tahu apa kaitan orang Melayu kita dengan bagian Nusantara. 16 keping kayu diselak jadi mimbar. Kan? Kita orang Melayu kita kan, maksudnya tak roboh tu. Bukan kayu besar-besar tau. 16 keping kecil diselak. Arab tak ada teknologi kayu, tak ada. Itu dan banyak lagi lah kalau saya nak cerita hari ni saya harap dia. Doakan, saya tengah siapkan buku dia 100 perkara yang nak tengok, kena tengok dekat dalam Masjid Aqsa. Dia ada Kubah Hidir. Imam kata dalam setahun Nabi Hidir akan ada ke sini. Nabi hidup lagi ke? Kau baca sejarah, kalau ikut ada hidup lagi. Habis macam mana nak kenal kan? Memang kita tak tahulah. Rezeki lah. Dalam setahun akan ada kat situ. Ada Kubah Hidir. Ada tempat Nabi sembahyang dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan sebagainya. Ini Masjid Aqsa. Ada satu benda, doakan, saya tengah siapkan buku dia. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Okey, habis bab keempat. Bab kelima. Cepat sikit, kan? Bab kelima, Palestin ataupun disebut Baitul Maqdis. Palestin ni sekarang dia dipecahkan kepada 3 area. Area A, area B, area C. Okey? Area A untuk orang Palestin saja.